Hari ni kami mau singgah Seibu. Mau cari Makanan. Wagyu. Wagyu. Jom masuk. Ikut dah. TRX. TRX Seibu ya. Jom. Okey, tengah berjalan mencari restoran Wagyu di sini. Tujuh, buah-buah nampak fresh. Dia kena rimpas bahagian supermarket Seibu ya. Seiba. Seiba. Kita dah sampai di Yakiniku Botan. Yakiniku Botan. Dia bahagian yang daging-daging ada pada Wagyu beef. So ni kita punya target lah ha. kita boleh target apa? Premium. 3, 4 ni kah? Atau ni? Macam mana kita ada 3 jenis menu, ala carte, set atau buffet. Okey. Kalau ala carte dia berpandukan harga yang abang nak order lah. Okey, untuk ala carte ni 100 gram, harga je berbeza. Harga tak termasuk tax 16%. So ini yang you pilih lah. Kalau tak nak makan banyak ke atau nak pilih-pilih, it's up to you. Kalau set, ini untuk set chef yang tentukan part tersebut, wagyu tersebut. So kita ada 357. Apa maksud kain? Kain tu adalah parts. And setiap satu kain tu adalah 50 gram. So 150, 250, 350. And hanya daging tu chef yang pilih lah. So 357 tu part. Okay. And buffet. Buffet ni adalah yang paling famous kat kita. Sebab buffet ni untuk orang yang suka makan banyak, berbaloi. Sebab dia tak ada limit. Ini yang you pilih. Tapi harga untuk seorang kalau sekali tax 311. Sekali tax 268 plus 16% 311. 311. Itu sekali tax. Harga yang you pergi cashier takkan tersembunyi, itu harga dia. Weekend ke weekday ke public holiday, itu harga dia. Lunch dinner sama. Dia tak ada beza, dia tak ada tukar-tukar, itu harga dia. Weekend, weekdays pun sama? Sama juga. Itu memang harga dia. Ni dalam buku ni unlimited lah. Unlimited. So anything boleh. Anything. Ada seafood, nasi, side dish, sayur, wagyu. Of course fokus paling utama adalah wagyu. Sebab yang tu yang harganya mahal membuatkan dia jadi macam tu lah. Memang 90 minit only. Sebab weekend memang mostly masa memang kita kena follow. Sebab busy. Sebenarnya ada lagi yang best seterusnya, dia busy slot-slot. Memang kita selalu buat 9 jenis kad unlimited. Kita akan kasih customer terus semua. Sebab kalau you tak tahu kad mana yang sudah, then second round baru you tentukan kad. Baru pilih lah. Dia ada nama-nama. Memang itu. Kalau ada regular, dia datang, dia terus tahu dah. Kalau first time memang itu. First time cuba semua First time lah. Okay, jom. So kalau sharing table boleh ya? Saya letak ujung. Boleh? So kita dah di sini, sudah order. Kami dah order full set daging. Ya. Set daging tu dia full set kan. Ini menu kita lah. Dia buffet, so semua dalam sini unlimited. So order je lah apa kamu mau. Yes, ada seafood, ada nasi. Tapi buffet, mana mau makan nasi dulu? Kita kena makan wagyu yang paling mahal. So ada ni side dish, vegetable. So apa lagi? Sekejap. Lepas tu ice cream sama dessert lah, sama air. Macam ice cream. Yes. So ini dah makin panas. Dah panas. So kita tunggu daging. Daging sampai baru countdown 90 minit. Dah tambahkan time dia. Apa? So jom kita tunggu. Makan wagyu. Limited. Yes. Dan daripada Jepun kan. Dia yang penting halal. Okay. Kalau sini semua dari wagyu ni Japanese Japanese high-end punya cutting lah. high-end punya lembu wagyu. Wagyu dia punya semua tu perfect. Ya. So dia ada Okey, sampai. ini dia. Ada 9 jenis kad free flow unlimited. Okay. Ada nama. Dia ada nama-nama dia. So total dalam 600 ke 700 gram. Setiap kad ni ada rasa dia, ada taste dia. Nama-nama. So beza dia sama ada lebih fatty atau kurang fatty. Lebih mambling atau kurang mambling. Okay. So tahu kan cara dia macam mana? Ke? Alright, boleh? Okay, enjoy. Okay, thank you. So ni dia. Dah sampai. So time start now. Jom makan. Jam berapa sekarang? 11
45. Okay, jom makan 90 minit. Kita start ini dulu. Nyam. Wah. So Kita kita punya ada ni. diram. So, kalau kau tengok sini yang banyak lemak adalah short rib. So ada lagi putih. Okay. Sama dengan chuck roll. Chuck roll. So dia banyak tu apa namanya, marble. Banyak marble lah, banyak fat. Kita ada Lemak dia punya daging sikit je. Wah. kita kasih gemuk. Itu yang paling banyak daging ni lah. Yes. Itu apa ialah top round. Gooseneck. Okay, so jom kita makan. So kalau nak panaskan ni, Kita letak ni dulu dia punya lemak. kita kasih ni basically just wagyu lemak lah. Lemak wagyu. So ada kasih oil tu. Wah. Ya. Kasih lemak. Marinate dia. Ya. Jom start. Lepas tu kita punya apa tu? Okay, thank you. Apa tu? Ni beef tak? Ya, kita punya lidah dah sampai. Dah sampai. Alah. Dia makan lidah. Okay, thank you. Kita punya inari wagyu sushi. Wagyu So sushi. ada inari, Wagyu sushi. kan? Wagyu batang lah. Ya. Ni nanti dulu. Wagyu sushi. Sushi. Okay. Jom kita Jom kita start. Okay. shop dia dulu. Okay, habis ni. Oh dia. Habis aku keluar ni susah. Dia macam cik. So, udah dalam ni lah tadi. Okay. Dah kot. Dah. Macam mana rasa dia? Masa lagi. Air ada drink, ice water, soft drink. Tu dia. Cuba. Sedikit. Ya. Nom. Best dia makan wagyu. Wagyu M5. Tu dia wagyu M5 tu. Tak. Masak lagi. Masak lagi. Oh, masak lagi. Wah. Dah, ambil. Okay, jom makan lagi. Masak wagyu, masak. Tak. Sedapnya. Ni lidah. Lidah. Ni Okay. Kita ada top up. Yang ini. ada 1 gram lah each. Oh, yang marble. 400 gram dengan stang. Jom makan. Ya. Berapi-api. Ya. Oh, dia punya Marble. dia tu. M5 lah. Uish. Ini bagian kurang sikit. Baik tak habis lah. Bagus ni. Apa ni? Kalau habis. Dah habis sekali kenyang. Dia top ketiga. Ini ambil yang banyak marble. Short bread, chuck roll, short rib. Dah tengok menu lagi. Ada orang order egg yolk. Jom, order dia tapi bagi nasi. Ingat mau kuning telur siap. Dia bagi nasi lah. Ada nasi pula. So, kita kena makan yang macam ucap sikit. Dah lah, ada almost kenyang ni. Kita ambil daging kan. Jom lihat. Kan. Berapa juga? Tapi punya Ya, sedap. Dah nampak. Nah, kasih banyak api dia. No.
Kita campur je. Tu dia tengah masak. Happy dia masak. Okay, almost kenyang dah. Dah stop masak daging dah. Ini ialah Ada butter. ni oyster butter. So, ada oyster dan ada 4 jenis lah. 4 ketul dengan butter. Ya. Ni kita ambil dessert lah. Ada 5 jenis Ada 5 biscuit. jenis cake. So kami ambil semua. Ambil semua matcha, coklat, yuzu ni. Jadi So ini yuzu. vanilla dan sesame seed. Okay. So jom habiskan. Masa dah nak habis. Tu dia ada 2 orang. Dah kenyang. Dah keluar. Cing. Ni Okay, dah kami kedai dah tadi. makan dekat dia A5 Wagyu lah. Basically Japanese A5 Wagyu. So kami dah bayar. Bayar total berapa untuk 2 orang? Untuk 2 orang is RM621.75 termasuk Tax tax 16% lah. Maknanya service tax 10% dengan SST 6%. 6%, so total 16%. 16%. So basically kalau seorang mungkin 300 lebih kan? 311. 11 lah. Ini pun wagyu juga. sirloin. Jual di luar. So siapa nak punya marble tu. Tu dia. RM175 lah, boleh masak di rumah. Ni di luar. Sana tu restoran depan je. So mungkin dia kalau nak dia ambil kita dalam. Gitu ah. So tadi kita makan apa? Kita makan cap dengan Kan semua bahagian kita. Oh, lain. Mula-mula kita makan semua. Dan kita pilih apa tadi? Chuck roll. Ada daging, seafood, ada nasi juga, ada side dish. Side dish tu banyak. Ada mostly ada sayur tapi kami tak order sayur. Nasi kami ada order tadi. Nasi adalah dia. Mula nak order egg yolk je tapi kata tak ada egg yolk saja. Dia mesti tak nasi sekali. So kami makan juga tapi sedap juga. Lah makan dengan nasi tapi okey juga. Sedap. Nasi dia flavorful. Yes. Sushi dia pun nice, yang sushi wagyu. Inari Wagyu. So kalau siapa nak yang rasa lain pun ada macam lamb ke? Lamb kita tak rasa kan. Ya, lamb dengan ayam. Siapa nak ayam? Tapi ayam dia bahagian Thai. So Tapi since dia buffet, so kita pilih pun lamb atau Thai lah. Sebab kayu makan penuhkan terus dengan wagyu. tapi oyster sedap. Masih sedap. Oyster Dua kali tambah. Dia oyster butter, dia macam rebus dalam butter lah. Tapi dia flavorful. Rasa berlemak tau. Dan dia rasa fresh juga lah. Yes. Dia punya texture semua plumpy gitu. Dia plump, dia macam ada rangkup macam fresh tu tapi sedap. So apa rating? Will you come again? So, will you come again? Tapi kan ada wagyu part dia yang lihat sikit lah. Dia bukan semua yang lembut macam melt in your mouth tu. Ada yang Not all lah. ada yang keras sikit juga. Kalau yang tebal potongan dia memang susah sikit dilihat. Dia ada bagi gunting. So boleh gunting kecil-kecil baru boleh sedap makan. Kalau tak macam cekik. Macam makan daging biasa. Yes. Ada sampat lah yang Ya, yang banyak sampat. otot tu. So kalau macam korang mau yang melt in your mouth, makan yang banyak fat lah. Tapi fat lah, lemak lah banyak. Makan lemak je lah. Makan lah marble lemak tu baru melt in your mouth. Kalau just daging yang tu memang tebal tu memang lihat. Ya. So, hati-hati ya, jangan sampai cekik ya. Dia bukannya melt in your mouth sangat lah. Walaupun A5. So kami mau berjalan di sekitar Cebu. Ni kawasan Cebu tadi. Sambil-sambil mau keluar dari ni lah. Dari kawasan Cebu. Kawasan Cebu banyak makanan, ada paket free lagi. Tester Tester. Bagus gila. So nak datang balik tu mungkin boleh tapi not in a while lah. Ya, mungkin jarang-jarang lah. Jarang-jarang lah. Setahun 1-2 kali jaga. Mungkin kena cari lain. Nanti kami akan cuba tempat lain dulu. Ada buffet wagyu yang lain. Hari tu ada sudah banyak pergi ini kan, Isetan. Isetan tu dia pun rasa macam lebih kurang Isetan. Cuma dia bukan wagyu lah. Yang ni pure wagyu A5. Wagyu A5 yang memang certified halal dari Japan lah. So mungkin kami akan cuba yang Tempat lain. tempat lain. Dan kami akan review, tengok macam mana.
harap dia akan ada lain sikit lah compare yang sekarang ni. Kita harap dia lembut, dia Ah. mau. Lepas tu rasa yang lah. Wah, Tapi side dish dia semua macam okey lah kan. side dish so far okey. Dia punya nasi okey. Dia punya sup okey tadi. Okey, Sup macam dia rasa sup sihat. dia ada dua jenis, satu spicy, satu yang non spicy. Tadi ambil non spicy memang sedap, rasa sihat. Dan tadi ada hamburger pun sedap. Lembut okey, sedap. Dia lembut. Macam Oh, dia itu dessert, lah. 5. Itu dessert es krim okey lah. Black sesame dia. Apa dia tu yang lain? Ada matcha, ada lima perasa, matcha, coklat, vanilla, kizu something, yogurt kot. Dengan satu lagi sesame seed. Memang semua sedap lima tu. Okay. Memang wajib try ya. Datang je, order terus lima es krim. Ujung-ujung dessert lah sebelum kamu sebelum caw. kamu caw. So okey lah kamu. So sinilah Cebu. Dekat Siapa Cebu, mau merasa di Cebu dia TRX. dekat lower ground Di dalam Cebu. sana. Dia dekat bahagian market Cebu tu, dekat belakang tu, dekat bahagian daging. Daging wagyu. Daging wagyu. Okey lah. So macam itu je untuk kali ni. Yes, itu saja. Until the next buffet. Yes, jom nanti kita pergi next buffet. Hey, jangan lupa Like, subscribe to Hazard channel.